Ramai orang fikir bahawa Mounjaro hanya membuatkan kita kurang lapar. Sebenarnya, itu hanyalah sebahagian kecil daripada tindakan yang dia lakukan. Hakikatnya, Mounjaro bekerja di seluruh badan kita, berkomunikasi dengan otak, pankreas, perut, hati, malah tisu lemak. Sebab itu kesannya bukan sekadar hanya hilang selera makan. Assalamualaikum, hai semua. Selamat kembali ke Science of Me. Dalam episod sebelum ini, kita telah berbincang tentang apa itu Mounjaro. Hari ini, kita akan masuk lebih mendalam. Saya akan tunjukkan bagaimana suntikan kecil seminggu sekali boleh beri kesan kepada hampir seluruh badan kita. Jangan risau, saya akan terangkannya dengan bahasa yang sangat mudah. Badan kita ada sistem komunikasi. Bayangkan badan kita ni seperti sebuah syarikat yang besar. Ada banyak jabatan. Ada otak, pankreas, perut, hati, otot dan lemak. Masalahnya, semua jabatan ini perlu berkomunikasi. Selepas kita makan, usus akan menghantar mesej ke seluruh badan. Dua hormon yang sangat penting iaitu GLP-1 dan GIP yang berlaku selepas kita makan. Cuba bayangkan kita makan nasi lemak. Paras gula akan meningkat. Usus akan mengesan kehadiran makanan. Kemudian, usus akan melepaskan GLP-1 dan GIP. Hormon-hormon ini seperti menghantar mesej pada seluruh badan. Makanan dah sampai. Bersedia semua. Pankreas akan menerima mesej tersebut. Pankreas akan menghasilkan insulin. Tetapi, insulin ini hanya dikeluarkan apabila gula dalam darah benar-benar meningkat. Ini penting. Sebab itu sekiranya anda mengambil Mounjaro, risiko untuk gula rendah adalah kecil berbanding sekiranya anda mengambil ubat diabetes bersama-sama Mounjaro. Kesan dia kemungkinan akan tinggi. Sekarang kita pergi ke perut. Mounjaro membuatkan pengosongan perut dengan lebih perlahan. Bayangkan sebelum ini, makanan keluar dari perut seperti kereta di lebuh raya. Selepas Mounjaro, kereta itu bergerak dengan perlahan. Akibatnya, kenyang akan rasa lebih lama, lapar lambat datang, makan akan lebih sedikit. Ramai sangka Mounjaro hanya bekerja di perut. Sebenarnya, ia juga bekerja di otak. Otak adalah pusat yang mengawal rasa lapar, rasa kenyang, keinginan makan dan food craving. Kajian menunjukkan bahawa Mounjaro akan mengaktifkan otak yang mengawal selera makan dan mengurangkan pengambilan makanan serta keinginan terhadap makanan. Itulah sebabnya selepas mengambil Mounjaro, orang akan kata bahawa saya tengok kek tapi saya tak rasa pun nak makan. Sekarang kita pergi pula ke bahagian tisu lemak. Ini ramai yang tak tahu. Mounjaro juga akan bertindak kepada tisu lemak. Kajian menunjukkan bahawa ia membantu membaiki cara badan mengendalikan lemak, termasuk metabolisme lemak dan sensitiviti insulin. Selain itu, pengurangan lemak visceral dan lilitan pinggang yang ketara telah boleh dilihat dalam ujian klinikal. Jadi, komposisi badan juga akan turut berubah. Raja dalam artikel menunjukkan trizepatide memberi kesan kepada pelbagai organ. Otak, jantung, pankreas, perut, buah pinggang, tisu lemak, otot. Setiap organ menerima manfaat yang berbeza, termasuk kawalan gula darah, pengurangan selera makan, penurunan lemak visceral dan penambahbaikan beberapa petanda metabolik. Jadi, kenapa berat turun? Ramai orang fikir bahawa Mounjaro membakar lemak. Sebenarnya, ia membantu badan makan lebih sedikit, makan kurang rasa lapar, kurang mengidam makanan, meningkatkan sensitiviti insulin, memperbaiki cara badan menggunakan tenaga. Gabungan semua perkara ini membantu menghasilkan penurunan berat badan yang ketara dalam kajian klinikal. Hari ini kita belajar bahawa Mounjaro bukan hanya bekerja di satu tempat. Ia menggunakan dua hormon dalam badan iaitu GLP-1 dan GIP untuk berkomunikasi dengan pelbagai organ dalam badan secara serentak. Sebab itu ia boleh membantu mengawal gula darah, mengurangkan selera makan dan menyokong penurunan berat badan.
Dalam episod seterusnya, kita akan berbincang satu soalan yang selalu didengar. Kenapa Monjaro membuat kita cepat kenyang? Kerana jawapannya sebenarnya sangat menarik. Kalau anda suka tentang perkara ini, jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng. Bye semua. Take care.